Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat. Jadi Alhamdulillah pagi ni kita datang ke kebun, kita tuai hasil kita. Ni 55 hari selepas kita tanam. Maka ni adalah waktu kemuncak kepada kita untuk kita tuai. Tuaian yang pertama. Tuaian yang pertama ni biasanya kita akan pilih buah yang berat dia 6 kilo ke atas lah. 6 kilo ke atas, 6 hingga 10 kilo kita tuai dulu. Habis peringkat yang pertama ni, dalam 4-5 hari lagi kita akan tuai pula yang kedua. Buah yang 4 kilo, 3 kilo dia akan membesar lah jadi 5 kilo ataupun 6 kilo pula. Jadi Alhamdulillah pagi ni hamba nak kongsi lah sedikit berkaitan dengan pembajaan yang saya guna lah. Saya guna baja ni keluaran kuda merah. Baja import daripada Eropah, keluaran kuda merah ni. Kuda merah ni semua orang kenal ni. Ni lambai dia ni, ingat ni. Kuda merah. Ni pun kuda merah juga. Baja biji dia dengan baja air water soluble dia. Ni. Jadi baja ni saya nak bagi tahu sikit sebanyak lah. Mula-mula kita akan guna Nifos S Premium lah. Untuk seminggu ataupun 10 hari sebelum kita nak kahwin bunga, kita akan pakai dia lah untuk menggalakkan pertumbuhan bunga baru. Jadi putik bunga betina tembikai ni dia besar dan cantik, dan bunga dia banyak kalau bagi tembikai kuning untuk memudahkan kita kahwin. Lepas tu apabila peringkat buah, kita akan pakai yang ni lah, Nifos S Premium High Care ni. Ni boleh tengok Nifos S. Yang tadi Nifos S Premium ke? Yang ni pula Nifos S. Nifos S ni SOP base. Dia 15-5-20. Care dia tinggi lah. Sangat bagus untuk tumbesaran dan meningkatkan kemanisan buah tembikai tu. Jadi baja ni kita guna apabila kita siap kahwin semua. 1 minggu lah lebih kurang masa dia ambil untuk kita kahwin. Jadi lepas pada tu kita akan bagi baja untuk besarkan buah. Baja ni biasanya orang tabur. Ada orang buat sebelum dia nak kahwin tu dia tabur sekali. Macam kita ni kita cairkan baja ni. Kita masukkan dalam tangki 200 liter tu, 10 kilo, 15 kilo ke 20 kilo. Lepas tu kita drip bersama dengan air sampai terus ke akar pokok. Nitrogen dia tengok 15, P dia 5, K dia 20. Bagus untuk pembesaran buah. Tu. Manakala kita pakai pula baja folia dia, kita pakai untuk buah pula meningkatkan kemanisan lagi buah ni. Dan saiz buah ni kita pakai ni Metafos High K ni. K dia 40. Ni memang manis buah. Beri kita anggarkan 12 hingga 13 lah, cukup dah kemanisan untuk tembikai. Lepas tu kita pakai ni pula Almino. Almino ni dia amino acid dengan seaweed lah. Memandangkan cuaca terlampau panas baru ni, kita pakai Almino 3 kali juga kita spray. Pasal tak nak bagi pokok stres. Kalau pakai dia ni, pokok tahan sikit lah dalam keadaan cuaca yang panas apa tu semua sekali. Jadi Alhamdulillah ni hasil dia. Dan baja ni kita puji antara baja yang terbaik yang ada di pasaran Malaysia ni. Tuan-tuan dan puan yang minat bertani tu boleh cubalah baja ni. Ni buah dia ni. Kita putik, kita susu tepi dulu. Lepas tu kita akan angkut lah masuk ke dalam lori. Ni buah dia. Sana ada lagi. Tengok. Alhamdulillah buah saiz dia cukup besar. Ni macam ni 6 kilo 7 kilo ni. Ini ada banyak lagi. Sana panjang lagi batah dia. Sebelah sana lagi, tengah duduk tuai. Sana pun ada lagi, nanti kita akan tuai pula. Dan ni kita tuai sebelah sini dulu. Ni tengok buah-buah dia ni. Ni besar ni. Ni mungkin 8-9 ni. Ni dia ni. Kawannya dia ni. Ni buah kita simpan lagi ni. Ini
dalam 5 kilo dah, tapi tinggal dulu. Kita tinggal dulu. Dalam 2-3 hari lagi akan meningkat lagi tu besar dia. Ni mungkin lapis 9 kilo. Ni lagi. Ni lagi. Ni baja ni. Jangan lupa ni baja ni. Kuda merah ni. Ni Force S untuk buah. Ni Force S Premium waktu bit bunga bagi lebat. Ni saya buah dia besar ni, 10 ni. Ni. Lepas tu Almino dengan Metaforce. Ni antara baja kita pakai peringkat nak besar ke buah dan banyak ke bunga. Semoga perkongsian kita pada hari ini bermanfaat dan boleh dijadikan panduan kepada sahabat-sahabat kita yang suka bertani. InsyaAllah kita rajin, kita usaha, hasil dia akan dapat dan melimpah ruah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.